Kita nak pergi Bukit Bintang menaiki MRT. Kita naik dari Sungai Buloh. Kita pergi ke TRX untuk exchange. TRX dikenali sebagai apa? Tun apa? Tun Razak Exchange. TRX. Beli token atau pengguna kad Touch and Go. Ni kat stesen Sungai Buloh. Kita ambil platform apa? Platform apa? Platform berapa? Kita naik ikut platform 1 ke stesen TRX. Okey, kita tunggu train sampai. Setengah MRT. Okey, ini kos wanita. Kita kos yang bercampur. Jadi kita duduk kat kos yang lain. Tak boleh kat situ. Tu nampak tu bahaya. Okey, keadaan di hari Ahad. Anda berada dalam salah kamar. Sila beri tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Dalam salah kamar. Okey, kita turun dekat Bukit Bintang. Kita ambil pintu E. Pintu E, Bukit Bintang. Terus depan Damaskus. Hari ni rezeki kita dapat duduk tingkat 2. Boleh tengok view. Rezeki minum dapat duduk atas. Kami selalu order. Ya. Yang duduk lama kata elok. Okay, hari ni kita nak try hummus lamb dengan roti. Rotinya roti plain ya. Okay, kita cuba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam benar dah. Okay, sedap. Okey, tak nak macam ni. Boleh cuba ni. Kalau datang ke sini boleh cuba menu hummus lamb bersama dengan roti. Dia bagi 2 keping roti. Tak ada lah. Cantik. Nanti nak buat mini surau lah kat rumah macam ni. Best juga